Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Adi Ikwan Bewan Sabri di 2025 111 6556. Pengedaran dadah. Lebih membimbangkan, penggunaan dadah kini bermula seawal usia pra-remaja. Mereka yang mula lebih awal mempunyai risiko ketagihan yang jauh lebih tinggi. Golongan ini juga lebih terdedah kepada masalah kesihatan mental, pengaruh persekitaran berisiko dan yang terakhir, tekanan emosi yang sangat melampau. Sebaliknya, mereka yang mula menggunakan dadah pada usia yang lebih lewat selalunya bermula sebagai eksperimen bersama rakan. Tetapi ingat, eksperimen hari ini boleh menjadi ketagihan seumur hidup. Kita pergi kepada faktor utama adalah faktor jantina. Statistik menunjukkan lelaki mempunyai kadar penggunaan dadah yang lebih tinggi. Namun perempuan sering mengalami lebih banyak masalah berkaitan dadah, termasuk masalah kesihatan mental. Jadi kita pergi kepada faktor yang pertama adalah faktor jantina. Statistik menunjukkan lelaki mempunyai kadar penggunaan dadah yang lebih tinggi, namun perempuan sering mengalami lebih banyak masalah berkaitan dadah, termasuklah masalah kesihatan mental. Kajian juga mendapati perempuan lebih cenderung kepada rokok, lelaki lebih cenderung kepada alkohol. Menurut kajian Monitoring the Future MTS 2015, penggunaan alkohol dan rokok kini hampir seimbang antara jantina. Malah, pelajar perempuan grade 8 dan 10 mencatatkan penggunaan alkohol yang sangat lebih tinggi. Faktor kedua adalah faktor kaum. Dari sudut kaum, remaja Afrika Amerika menunjukkan kadar penggunaan dadah yang lebih rendah berbanding remaja kulit putih kecuali ganja dan heroin. Mereka juga mencatatkan kadar penggunaan rokok paling rendah, manakala remaja Hispanik pula berada di tahap pertengahan. Namun trend menunjukkan peningkatan yang membimbangkan. Menariknya, remaja Afrika Amerika didapati kurang mencapai tahap ketagihan yang serius yang memerlukan rawatan. Namun, ini bukan alasan untuk leka. Dadah tetap merosakkan tanpa mengira kaum atau latar belakang seseorang. Dadah tidak memilih tempat, dadah tidak memilih umur. Dadah juga tidak memilih jantina ataupun kaum. Ia hanya perlukan satu peluang untuk memusnahkan masa depan. Jika anda atau orang di sekeliling anda terlibat, bertindaklah sekarang. Ini bukan sekadar laporan, ini adalah tanggungjawab kita bersama. Sama-sama bantras dadah. Sekian laporan daripada saya pada malam ini. Saya Wan Adi Ikwan Bewan Sabri memegang nombor metrik di 2025 111 6556. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.